dividen akan sentiasa turun dan turun lah. Cuma sekarang ada naik sedikit. Tapi kalau kita tengok historically dulu memang 8%, 10%, 14% waktu dia launch dulu. Jadi memang kita tak boleh relate lah dengan dividen yang orang lama pernah dapat. So persoalannya sekarang macam mana nak pilih ASB ataupun Versa Cash Eye. Jadi bagi Daus sebenarnya kita tak boleh nak compare secara direct sebab ini adalah tools yang berbeza. Versa Cash Eye ni lebih kepada untuk kita parking duit dan juga nakkan liquidity. ASB pula adalah lebih kepada untuk long term compounding di mana dia sesuai untuk korang yang boleh tahan daripada korang usik duit tu asyik nak withdraw je. Kalau korang asyik withdraw dia dah tak sesuai lah. Kebolehan ASB ni akan menyelah apabila korang boleh biarkan dia duduk dalam ASB tu selama mana yang mungkin. Jadi dengan itu strategi yang lebih smart adalah di mana kita menggunakan Versa Cash Eye untuk paklah emergency fund ataupun apa-apa benda yang nak kena guna duit cepat sebab dia nak withdraw pun unlimited, cuma nak masuk dalam bank tu mengambil 1 hari bekerja lah pada hari yang sama. Berbeza dengan ASB pun mengambil 1 ke 2 hari bekerja, cuma maksimum yang boleh korang withdraw online daripada ASB ataupun MyASMB mempunyai limit sebanyak RM2,000 sebulan. So kalau lebih korang kena pergi counter lah. So dia dah tak berapa nak liquid lah macam tu kan. Tapi bagus jugalah sebab dia lebih fokus untuk long term compounding tu. Jadi dengan itu dah jelas. Dan nak ingatkan juga dividen yang korang dapat di ASB dia akan ikut minimum balance amount duit yang ada dalam baki korang setiap bulan, and then dia akan averagekan lah 12 bulan tu, and then baru dia akan kira lah darabkan dengan dividen tahunan yang dia akan announce pada tahun depan. Jadi kalau korang asyik withdraw duit, masuk duit, withdraw duit daripada ASB ni, maka rendahlah dividen korang nanti, maka tak sesuai lah sebenarnya korang nak guna ASB ni. That's why at the end kena tengok priority korang. Kalau nak part duit mudah keluar masuk, maka Versa Cash Eye ni lebih ngam dan juga praktikal lah untuk korang. Jadi kalau korang berminat nak guna Versa, korang boleh check di profile Daus, masukkan kod VDAUSDK supaya korang boleh enjoy lah new user benefit RM10 apabila korang pak lah minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang ada dalam Versa. So guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen pendapat korang pilih ASB ataupun Versa Cash Eye, follow Daus supaya korang dapatkan banyak lagi info yang menarik macam ni, dan kita boleh jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.